Burung. Bukan. Ini kelawar gergasi sebesar bayi manusia. Pernah tak kau nampak kelawar yang besar sampai orang ingat burung hitam raksasa? Kalau kau nampak benda tergantung kat pokok sebesar lengan manusia, jangan terkejut. Itu bukan pontianak, tapi kelawar buah gergasi, kelawar terbesar di dunia. Haiwan ni nama sebenarnya Giant Flying Fox, atau nama saintifiknya Pteropus bimairus. Sayapnya boleh mencecah 1.7 meter, tapi beratnya cuma dalam 1.2 kilogram. Ia tak makan darah pun, sebaliknya, ia penggemar buah-buahan manis seperti mangga, jambu, dan pisang. Kelawar ni banyak hidup di Asia Tenggara, termasuk Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Waktu siang, dia tidur bergantungan beratus-ratus ekor dalam satu pokok besar. Tapi bila malam datang, seluruh langit boleh jadi gelap bila mereka terbang keluar mencari buah. Bayangkan ratusan kelawar sebesar burung helang keluar serentak, memang pemandangan luar biasa. Walaupun nampak menakutkan, kelawar buah ni amat penting untuk ekosistem. Mereka bantu sebarkan biji benih dan pendebungaan, sama macam lebah. Tanpa mereka, banyak pokok hutan tropika takkan tumbuh semula. Dalam diam, haiwan ni sebenarnya penjaga hutan malam. Dan menariknya, kelawar ni boleh terbang berpuluh kilometer setiap malam. Tapi kalau habitat mereka dimusnahkan, satu koloni besar boleh pupus dalam masa singkat. Jadi lain kali kalau nampak burung hitam gergasi bergantungan, jangan takut. Itu bukan pontianak, tapi wira malam sebenar, kelawar buah gergasi.